Ada satu masa ni, Bonnie lepak dekat rumah kawan dia yang bernama Annie. Nak dijadikan cerita, Clyde pun datang lepak rumah Annie. Bila Clyde ternampak Bonnie yang tengah buat air coklat panas dekat dapur, diorang terus berpandangan lalu jatuh cinta pandang pertama. Dalam masa beberapa minggu je, diorang terus jadi rapat. Sampaikan mana Clyde pergi, Bonnie mesti ada. Pada April 1930, Clyde telah ditangkap dan dihantau ke Eastham Prison Farm, Houston County, Texas di atas jenayah curi kereta. Penjara ni terkenal dengan kekejaman, penderaan, buruh paksa dan layanan yang tak ada perikemanusiaan. Demi nak tolong pakwa dia lari penjara, Bonnie sanggup seludup satu pistol yang disorok dalam baju dan bagi pada Clyde masa hari lawatan. Clyde berjaya melarikan diri, namun tak lama lepas tu Clyde ditangkap semula. Penangkapan kedua ni dah menyebabkan Clyde diberikan hukuman yang lebih berat, iaitu penjara selama 14 tahun. Masa dalam penjara, Clyde dah jadi target untuk penderaan fizikal oleh banduan lain. Malah, Clyde juga selalu diperkosa oleh seorang banduan yang bernama Ed Crowder. Ada satu malam ni, Clyde putuskan untuk balas dendam. Dia umpan Ed masuk dalam tandas penjara dan pukul Ed dengan batang paip plumbum sampai dia mati. Kejadian ni dianggap sebagai pembunuhan pertama Clyde. Namun, Clyde tak dihadapkan ke mahkamah sebab ada banduan lain yang bernama Aubrey Skelly. Jadi, pak sanggup bagi pihak Clyde. Ada kabar angin mengatakan pembunuhan Ed ni adalah rancangan dalaman dari kalangan banduan untuk balas dendam pada banduan pemangsa macam Ed Crowder ni. Ada satu masa ni, lepas kejadian pembunuhan tu, Clyde suruh seorang banduan kerat dua jari kaki dia dengan kapak supaya boleh jadi alasan untuk mengelak dari kena buat kerja berat dekat ladang kepunyaan penjara. Sejak tu, Clyde jadi tempang dan ada masalah nak berjalan. Dalam masa yang sama, ibu Clyde tak pernah putus asa untuk buat permohonan kepada Gubernur Texas untuk lepaskan Clyde lebih awal. Pada 2 Februari 1932, 6 hari lepas jari kaki dia kena potong, Gubernur Texas pun luluskan parol Clyde. Sia-sia je potong jari kaki. Tak sampai seminggu lepas tu dah dapat keluar dah.